Pagi ni kita hiking lagi di sebuah bukit yang tak tinggi sangat dan agak jauh dari rumah, di dekat dengan kota warisan Sepang. Kita parking di sini. Nama bukit dia 527. Bukan nama, dia nombor. Dia punya trailhead dekat sini. Ni trailhead Bukit 527. Yang kena training tu kalau tidak bapak Tu bos sudah sampai. Long. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okay, kami sudah start hiking. Untuk lukis gambar burung unta. Tu. Kita punya sweeper dah tunggu. Ni sweeper garang . Trek hari ini berbentuk seperti ostrich atau burung unta. Teruskan sehingga ke hujung video untuk melihat sama ada kami berjaya atau tidak melukis gambar burung unta ini. Ini kita punya starting point. Trek 527, Tebas Hikers. Trek ini kalau saya tengok video YouTube semalam tak sukar sangat. Dekat saja tapi ada teknikal sikit lah. Ada naik tali dan sebagainya. Nampak macam curam jugalah ke pencawang tu. Trek mula dia naik tangga batu. Mula-mula dia banyak tangga. Ini kesan babi hutan ni. Tangga dia nampak elok je. Ada orang upkeep tempat ni elok. Tapi kena melangkah tinggi ni. Baru saja dah penat kan. Slow. Ya abang, yang ni grup lain. Wah. Ini apa dia pula ni? Laman daun. Laman daun. Oh, tempat dia macam daun. Laman daun. Bentuk dia macam daun. Laman daun ni viewpoint. Saya tunjukkan apa view dia tapi berkabut sikit pagi ni. Ini dia viewpoint daripada laman daun.
Tak jauh pun daripada starting point. Kita tengok sports tracker. Hmm, 0.3 km dah sampai Laman Daun. Balik kita ambil gambar Mak dalam ni. Rajin lah orang siapa yang buat tempat ni. Ada tali elok je. Sekejap je daripada Laman Daun tadi. Tak sampai 5 minit. Kita dah sampai ke Pencawang. Pencawang Literate tu pun viewpoint juga. Ini dia Pencawang. Pencawang ni juga satu viewpoint. Dan sini kalau tunggu sampai petang boleh tengok sunset. Tapi sekarang ni berkabus lah. Taman baru, taman perumahan baru semua tu. Banyak viewing point. Tadi kita tengok viewing point di sebelah barat, ni sebelah timur pula. Oh, situ ada track lagi. Nampak view berkabus. Kita turun pula rupanya. Turun balik dekat Pencawang. Naik balik? Kurang kita naik balik nanti. Nak leki burung unta. Oh, semata-mata. Kita punya track ni. Rock Garden. Bawah tu Rock Garden. Turun bawah untuk pergi ke Rock Garden. Track batu pasir ni licin sikit lah. Hati-hati. Pergi turun kat sana. Tapi traffic jam, sini curam. Kalau tapak tak boleh grip, bahayalah sikit. Hati-hati ya. Okay. Orang muda-muda lutut kuat boleh lutut situ. Tengok siapa yang tengok. Bismillah. Kena test grip dulu Kena test grip. Siapa nak try turun kat sini?
Cantik eh. Allah. Trek mencabar lutut ni. Haluan sedikit teknikal. Kanan pun boleh. Kanan pun boleh. Kanan tak perlu tali. Betul lah. Okey, sikit. Okey. Boom. Okey, hati-hati. Aduh. Kangkang dengan tali tu. Tenang. Kangkang dengan tali tengok step. Ini senang lagi. Boleh juga, sini boleh juga baju tu. Okey. Ini jalan ni tadi. Nampak kayu tu ke bawah. Nampak kayu bawah. Berbecak lah sedikit. Ya. Bawa dekat kayu tu. Bawa banjo badan. Okay, saya pakai sandal, so this is not the right choice lah untuk trek yang basah macam ni. Laluan becak tadi, so saya pakai sandal dengan stokin. Sudah pun basah stokin lah, so mungkin tak sesuai lah guna sandal di sini, kecuali kalau tak pakai stokin. Bukan kisah-kisah silam. Kisah silam. Nak berusuh aku dah. Boleh juga. Okay, naik boleh. Boleh. Trek bertali. Tapi ada alternatif untuk lalu ikut rock. So ini dia panggil rock garden ni. So, tak apalah, dia cacat sikit lah beruntung dia. Ikut nanti parti tengok kat tali. Tali ni sini kita nak potong.
Ini yang dia panggil rock garden ni? Rock garden yang memanjat tu. Oh, yang manjat ni rock garden? Perhatikan yang kat atas. Boleh nak ikut sini, boleh nak ikut sini. Ya Allah. Panjat batu. Dari kaki dulu baru tarik. Ni tali. Ini yang satu-satu. Ini Dulu baru tarik. laluan berbatu. Dekat kaki dulu. Okay, kita teruskan laluan berbatu lah. Okay, track ni technical jugalah. Interesting. Oh, sini bertali juga. Ikut sana ada jalan ke? Tak ada. Macam ada. Sana boleh. Sana boleh eh? Dah naik ke sini. Dah naik dah, nak mengundur malah dah. Ini rock garden. Belum. Jadi kita foto group sini. So ini rock garden dengan yang rock climbing tu. Ini orang panggil batu kapur ke ni? Aku tak pandai sangat geologi ni. Tanya Alung, mana tahu? Ha? Batu kapur ke ni? Ini abang tu. Oh, Abang cakap. Batu kapur. batu kapur eh. Dia brittle eh. Dia senang pecah. Ha, yang mana? Senang pecah. Batu kapur. Geng sepak daun. Ni pos naik gunung. Kali pertama naik gunung. Oh, geng sepak daun. Gunung Datuk. Oh, Gunung Datuk. Kali pertama naik gunung. Kasta nama apa? Kasna. Ni nama. Oh, Gunung Datuk. Ingatkan brand baju ah, sorry. Ni nama. Kasta. Sedap nama. Tadi kita kat Pencawang sana. Oh, sana tadi ya? Ha, kat Pencawang tu. Kemudian kita turun. Turun. Oh, ni sharp drop sini. Baru kita naik balik ke tali tadi.
Masuk kawasan kelapa sawit. Nampak apa cerai? Oh, di sawit. Di Sawit Trail. Besar tempat ni. Di sawit, bukan sweet. Sawit. Cantik dia orang buat. Ada ikan ke? Nice. Oh, dapat tanah kebun macam ni seronok, ada nak sungai. Joli. Sungai Tiga Dara lah ni. On the track naik saja hingga ke Avatar dan campsite. -45° inclination. Ini apa pondok? Oh, ini run. Puncak di sebelah kiri. Ini run 527. Jom naik. Alamak. Sempit. Beg tinggal kat bawah.
jalan sikit daripada run tadi, boleh sampai ke campsite. Campsite, ramai orang. Ini kenduri sini, kedai kopi. Oh, ramai sini. Oh, wih, tembikar. Kopi. Minum tu. Masya Allah, macam-macam sini. Kuih raya. Astagfirullah. Last raya. Lah raya. Nak habis dah hujung Syawal. Ambil satu Bismillah, Masya Allah. Semoga dia murahkan rezeki siapa yang bawa ni. Ya, semoga murahkan rezeki siapa yang bawa. Bismillah. Video dulu. Buat konten dulu. Konten. YouTube. Saya tak diwajibkan. Allah. Takut orang datang sini. Panas je ke? Panas sikit. Tu buat konten dekat ni. Buai tu. Buai ada buai baru dulu lagi. Ada buai, boleh lah. Kamu potong, kamu makan sekali. Tak habis kan? Ikut. Terngiang-ngiang kat telinga macam mana aku kena tu lah. Surau ada sini. Siap ada langsir lagi. Boleh tutup. Untuk muslimah. Alhamdulillah. Pandai dia orang. Campsite ni macam warung lah. Air basuhan pun ada? Ada. Masya Allah. Hebat dia pun ni. Bawa kuih raya. Kuih raya. Cakodok. Kita turun pula. Trek turun 45 darjah pula. Tadi naik 45. Turun 45 darjah. Buat loop kepala. Tu geng yang turun tadi. Kita buat satu run, turun, kena naik balik. Jadilah kepala ostrich. Okay, sambut. Tak tolong lah. Tu dia kepala ostrich. Tu dia lepak kat avatar tu. Okay, sorry. Ada dia macam ni lah. Nampak macam dinosaur ada juga. Nak tangkap satu ostrich.
Dah sampai Avatar. Pokok Avatar. Dia ada cereal pot tak? Boleh connect dengan pokok. Tak boleh. Buat berlakon sikit. Selfie di pokok Avatar pula. There you go. Di sini kami tersilap. Sepatutnya kami tak naik bukit terus di Avatar. Selepas selfie, kami sepatutnya turun semula dan ambil trek ke kanan. Tapi kami ikut jalan kami turun tadi. Leher ostrich jadi tak sempurna. Kami cuba patah balik, tapi dah tak larat nak turun bukit semula. So kami decide untuk patah balik, ikut jalan yang sama. Tak apalah, tak ada leher besar pun tak apalah. Leher lidim tak apalah. Kami kembali ke campsite, aka warung. Assalamualaikum. Wah, cozy ni. Cozy betul. Ayam sejuk dah. Ada jual ke? Makan free ni. Ada. Itu derma dia. Ya. Kotak derma ada. Dekat campsite, tengok tu dapur dia orang. Ada gas. Oh, ni tong yang bukan besi tu ya. Tong ringan tu. Alright, bagus ha. Kalau tidak, tong dia saja dah berat. Tak bubuh gas lagi. Hebat depan ni. Terletup kau punya telinga. Yeah, because you dah tahu. Oh, dah balik dah. You tak. Dah balik dah. Balik dah. Di sini rupanya gerangan anda ya. Korang santai di sini. Bercerai dengan keluarga besar. Label you. Korang bercerai barai ni. Sambung-sambung balik. Dia boleh bekang-bekang. Happy birthday to Khairul. Khairul. Happy birthday to you. Ni. Birthday girl ke ni? Tak ada lah. Siapa yang birthday? Dah. Potongkan saya sikit. Kita di puncak Puncak. Okey. Kita di puncak. Puncak apa? 527. 527 dekat campsite, dekat warung. Itu sampai semula ke Pencawang, dekat saja dengan campsite. Sini baru nampak view. Tadi berkabus. Sampai semula ke daun. Sama je. Lagipun kita ada track dah. Ikut track aja. Okay. Kita on the way nak balik dah. Open house lagi. Setiap kali hiking pun ada open house. Kita sudah sampai semula ke starting point. Okay, track kita 4.64 km tulis sini. Saya tak pasti benar betul atau tidak sebab saya punya app ni sudah gelong. Track pun dah salah dah tu. 4.66 km
3 jam 48 minit. Dekat 3 jam 50 minit. Ini track dia. Adalah nampak macam berunta sikit. Macam mana? Ada nampak boleh clear tak? Nampaklah macam burung unta, kecuali leher dia dah jadi macam leher burung unta lidi. Pada pendapat saya, trek ini mudahlah. Siapa-siapa saja pun boleh hiking di sini. Beginner pun boleh. Hanya okey, dia ada beberapa trek. Trek yang kami ambil itu mungkin ada ketinggian dia agak kesukaran dia ada tinggi sikitlah. Dia ada teknikal, kena naik tali lah. Turun bukit yang curam, naik yang curam. Itu kalau kita pilih trek burung unta tadi. Tetapi kalau kita betul-betul beginner nak naik juga Bukit 527, kita boleh saja pergi ke Pencawang Lettery tadi tu, kemudian terus naik atas bukit. Jangan pergi ikut line kabel elektrik tu. Pergi arah kiri dia, kita boleh naik terus pergi ke campsite tadi. Campsite warung tadi tu. Dekat sangat lah. 15 minit saja hiking sampai situ. Okay, kalau nak sampai ke puncak dia sajalah. Tak mau pergi ke trek-trek yang complicated sangat tu. Otherwise kalau nak buat trek burung unta, itu very good. Sangat baik untuk training lah, untuk berlatih. Kalau kita nak naik gunung ganang yang lebih tinggi, lebih mencabar daripada ini. Okey, kami sudah pun tamat pendakian. Kami nak cari masjid pula. Nak mandi. Nak pergi open house. Jadi kita jumpa lagi. Sebelum tu, subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan kita jumpa lagi di pengembaraan yang akan datang. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum.